Macam mana Xi Jinping boleh jadi orang nombor satu di China? Hari ini beliau antara pemimpin paling berani melawan tekanan daripada Amerika Syarikat. Buktinya ketika perang dagang, Xi dengan tegas umumkan tarif balas terhadap Amerika jika mereka kenakan tarif kepada produk China. Beliau tidak tunduk, malah menyusun strategi ekonomi negara dengan lebih agresif. Namun perjalanan hidup Xi Jinping tak mudah sejak dari awal. Pada usia hanya 15 tahun, beliau telah dihantar keluar dari Beijing ke kampung terpencil di Liangjiahe semasa revolusi kebudayaan. Di sana beliau tidur di atas tanah, tinggal di dalam gua dan kerja sebagai buruh kampung. Ini semua kerana ayahnya Xi Chongsun, seorang bekas pemimpin yang jatuh dari kuasa dan dipinggirkan. Pengalaman itu membentuk Xi untuk lebih faham penderitaan rakyat biasa. Dari situ dia nekat untuk membina semula hidupnya dengan menyertai Parti Komunis China. Namun permohonannya telah ditolak sebanyak 7 kali sebelum akhirnya dia diterima masuk. Selepas diterima, barulah kerjaya politik Xi Jinping perlahan-lahan mula berkembang. Xi kemudiannya dilantik memegang beberapa jawatan penting sebelum menjadi Presiden China pada tahun 2013. Sebagai Presiden, dia memperkenalkan inisiatif yang besar yang dinamakan Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative dianggap satu projek infrastruktur global yang paling mahal dalam sejarah moden. Ia adalah satu strategi untuk membina pengaruh China melalui jalan darat dan laut di seluruh dunia. Apa pendapat anda tentang Xi Jinping? Tolong komen sikit.